Hello guys, welcome to Hafiz Edge Studio. Dalam video tutorial kali ini saya akan tunjukkan macam mana cara nak servis ataupun nak tukar minyak hitam bagi motor Yamaha Y15 V1. Untuk V1, V2 ataupun motor-motor Yamaha LC ni kan, semua sama je cara servis dia. Okey, kali ini kita akan menggunakan produk daripada Motul. Okey, Motul, dan juga kita akan tukar sekali filter lah. Okey, untuk filter ni kalau korang tengok dekat sini dia ada dia punya QR. Jadi pastikan korang beli yang original. Dan juga minyak ni pun beli yang original. Kalau korang nak beli minyak ni, yang ni adalah 7,140 dia punya kepekatan dia lah. Dan kecairan dia adalah 10 watt, 1040. Ni adalah fully synthetic. Jadi kalau korang nak beli dua produk ni, korang boleh klik je link yang ada dekat description ataupun link yang ada dekat ruangan komen. Dekat video ni pun kalau korang tengok dekat bawah ada gambar Shopee. Korang boleh klik dan terus boleh belilah. Pastikan korang beli yang original. Okey, apa peralatan yang korang perlukan? Korang perlukan spana. Ni adalah spana box. Saiz dia saiz 19. Dan korang perlukan plier, corong, kain, dan juga jangan lupa bekas lah tempat nak buang minyak hitam lama. Dan satu lagi korang kena ada spana T saiz 8. Okey, kena ada untuk buka lah, untuk kita nak buka nut nak tukar filter. Okey guys, step yang pertama korang kena buka dulu dia punya penutup minyak hitam ni. Korang letak kain, kemudian korang pusing untuk elakkan dia punya ni rosak lah. Okey, dah longgar, dah boleh buka lah. Okey, kita dah buka. Okey, kita dah siap buka kan. Lepas dah siap buka yang ni, kita akan buka yang bawah. Yang bawah, korang tengok dekat sini. Okey, ni. Ni adalah nut untuk keluarkan minyak hitam. Kita buka yang ni menggunakan spana box saiz 19. Okey, kita akan buka dia lawan arah jam. Sebelum korang nak buka nut dekat bawah, korang ambil bekas, letak dekat bawah ni dulu. Barulah korang pusing. Okey, kalau nak senang, korang pusing tu menghala ke exhaust. Okey, ni dia punya exhaust menghala ke sini lah. Okey, kita dah longgarkan dia punya nut. Lepas tu korang boleh buka lah. Nanti minyak hitam tu dia akan keluar. Okey, minyak hitam dah keluar. Okey, sekarang kita akan buka nut dekat bahagian filter ni. Jadi kita akan tukar filter dengan filter yang baru. Pastikan filter korang ada QR macam ni lah, menandakan dia adalah original. Okey, dan juga kalau korang tengok dia punya filter ni, korang akan dapat tengok lah yang kopi punya dengan original punya ni memang lain. Okey, sekarang kita akan buka dan tukar filter. Untuk nut yang diguna ni adalah saiz 8. Jadi korang just buka je. Dan jangan lupa dekat bawah ni korang tadah lah. Korang tadah sebab nanti minyak akan keluar. Okey, ni filter yang lama. Okey, kita dah siap buka dan kita dah lap. Okey, kita dah lap semua sekali. Lepas tu kita akan masukkan filter. Pastikan original. Okey, korang buka aja filter dan korang masukkan. Tengok ada dua. Sini dan juga sini. Korang masuk yang ada lubang ni. Okey, just masuk je dekat sini. Kemudian yang ni pun korang lap lah. Lap-lap bagi bersih. Kan, bagi hilang minyak-minyak lama tu. Lepas tu korang boleh pasang semula. Pasang dan korang ketatkan semula lah dia punya nut. Okey, dia ada satu yang panjang. Okey, ni yang panjang dekat sini. Okey, dekat bahagian sini yang panjang. Dan dekat sini dia pendek. Sini satu pendek, dekat sini pun dia pendek. Jangan salah lah. Okey, dah masukkan semua. Baru korang ketatkan. Ketatkan secara selang-seli.
Okey, semua korang dah ketatkan sikit kan? Okey. Lepas tu boleh ketatkan habis lah. Ketatkan sikit je. Dia kalau nut kecil ni dia senang loose. Okey, jadi ketatkan slow-slow, sikit-sikit je. Tak perlu nak kuat sangat. Okey, dah siap. Kita dah siap tukar dia punya filter. Okey, sekarang kita akan lap lubang minyak hitam dekat bawah. Kita akan cuci dulu. Okey, lepas dia siap cuci, kita akan tutup lah. Okey, dia macam ni. Cara dia, cap dia ni, korang letak spring. Lepas tu yang ni korang masukkan dekat dalam ni. Okey, dah. Lepas tu korang masuk je dekat lubang minyak hitam tu kan. Lepas tu korang just pusing je. Okey, lepas dah masuk, korang boleh ketatkan semula. Okey, untuk ketatkan dia punya nut dekat bawah ni, jangan terlalu ketat. Korang agak-agak je. Agak-agak dah ketat tu dah boleh lah. Okey, dah cukup. Jangan terlalu kuat. Nanti korang nak buka akan ada masalah. Okey, sekarang kita akan isi minyak hitam. Okey, cara nak buka dia senang je. First sekali korang tarik dekat bahagian atas ni. Okey, korang tarik je kat bahagian atas ni. Okey, macam ni. Itu korang tarik kuat-kuat. Okey, dah keluar kan? Itu korang pusing. Korang pusing. Satu lagi dekat atas ni dia masih ada penutup. Cara dia, korang tarik je. Nampak? Senang je kan cara nak buka dia. Okey, lepas tu kita akan isi minyak lah. Letak corong kat sini. Lepas tu korang ambil korang punya minyak ni kan. Korang je masukkan je. Okey, korang isi sampai habis. Okey, lepas kita dah isi semua minyak hitam, sekarang kita akan sukat lah. Kita akan sukat, kita akan tengok. Okey, kat sini kau boleh tengok dia punya level dia. Okey, yang bawah ni adalah minimum dan yang atas ni adalah maksimum lah. Okey, cara nak guna dia senang je. Bacaan dia ni, korang just letak je. Okey, korang just letak. Dah center, lepas tu korang angkat. Nampak? Minyak dia dah penuh lah. Sekejap bagi fokus sikit. Nampak tak? Minyak dah penuh lah. Ni dah cukup. Okey, dah cukup. Lepas tu korang boleh letak dan korang ketatkan semula. Untuk ketatkan, jangan lupa letak kain. Kemudian baru ketatkan. Okey. Dah siap. Kita dah siap servis minyak hitam untuk motor Y15. Selepas korang tukar minyak hitam, jangan lupa untuk setting semula kat sini. Korang kena reset lah. Untuk motor Y, korang boleh reset. Okey, tengok kat sini. Mileage yang aku servis adalah 2,858. Jadi kita akan kosongkan semula mileage ni. Tak kisahlah sama ada korang nak guna yang satu ataupun dua. Okey, korang tekan je. Okey, korang jangan tekan lama-lama. Tekan lama-lama, hold. Okey, dah kosong. Jadi nanti nak dekat 3,000 kita akan servis sekali lagi. Yang dua ni pun kalau korang nak kosongkan, boleh kosongkan. Boleh kosongkan jugalah. Ataupun korang nak guna untuk jalan jauh je. Satu untuk minyak hitam, satu untuk jalan jauh. Korang nak setting berapa kilo, berapa kilometer yang korang dah pergi motor ni, korang boleh setting kat sini. Okey, kita dah siap lah setting. Okey guys, korang dah tahu kan macam mana nak tukar minyak hitam untuk motor Y15 V1. Untuk motor Yamaha ni semua sama je cara nak tukar dia. Yang penting korang tahu berapa kapasiti korang punya engine. Macam untuk Y ni dia 950. Kapasiti dia 950 liter. Tapi kita boleh je isi 1 liter. Sebab kita tukar dia punya filter. Tukar filter kita isi je 1 liter. Tak ada masalah lah. Okay guys, semoga video ni membantu korang dan memberikan manfaat pada korang lah. Sebelum tu, yang mana nak dapatkan produk ni, pastikan korang beli dekat beg yang ada dekat bawah. Ataupun korang tekan dekat ruangan komen atau dekat description. Yang tu adalah yang original punya. Okay guys,
Sebelum tu juga, jangan lupa lah macam biasa, tekan button subscribe dan juga tekan button loceng. Dan kepada korang yang mungkin ada soalan ataupun korang nak request video tutorial, korang boleh komen juga dekat bawah. Okey, sekian daripada saya, Hafiz. Assalamualaikum.